orang pernah tanyalah kenapa kita nak kena hantar tenaga kerja keluar. Sebab orang cakap dalam negara pun tak cukup. Adakah memang kena pergi kerja ke luar negara? Kat dalam negara kita ni tak cukup establish ke industri kita? Dia ada berlaku dua benda yang sangat besar dekat Malaysia ni. Okay. Pertama adalah mismatch. Macam kat Malaysia saya tengok, industri hanya attach dekat universiti yang dia ada power dalam tu. Dapat grant daripada government, okay? Buat research, dapat result. Dan benda tu sangat bagus sebenarnya untuk dikomersialkan. Tapi end up dia mati dekat situ. Otak Malaysia ni bagus, jangan dikeluarkan daripada negara kita. Sayanglah otak-otak ni kalau dikeluarkan kan. Dan saya menyokong. Cakap Jepun Podcast, sikit-sikit Jepun. Cakap Jepun Podcast, sikit-sikit Jepun. Anda sedang mendengar Cakap Jepun Podcast, sikit-sikit Jepun. Alright, minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada CJ Podcast. Sikit-sikit Jepun. Hari ni, kali ni ada lagu Lagu tagline kita. Tagline aja. Sikit-sikit Jepun ada lagu ni. Kita upgrade sikit. Okey, bersama saya Hakim Zubri. Saya Haris Ghazali. Okey, anda minggu ni tuan, kita nak bawa sikit kelainan. Okey. Yang mana kita nak buat secara macam berdebat sikit lah. Okey, alright. Okey, yang Arif Kita jadi netizen di luar. jadi netizen kat luar lah. Alright. So topik kita pada hari ini adalah brain gain versus brain drain. brain drain. Okay. First untuk anda yang baru mengikuti podcast kita, okay. Selama ni kita bawa topik macam bincang secara ilmiah macam tu. So hari ni kita nak buat konsep debat sikit, which is saya akan berada di pihak brain gain. Saya akan berada di pihak brain drain. So Brain korang drain. kat pihak mana? So korang nak pergi pihak yang mana, sila undi. Kena buat undi Kena buat. Kena apa dia panggil team mana lah kan. Kan biasa kita ada betul. team. Dengar sampai habis, bukan, make sure anda dengar sampai habis dan anda sokong yang mana. Okay, please jangan komen anda team brain gain ke ataupun anda team brain drain. Brain drain. Okay. Alright. Okay, kita mulakan dulu dengan istilah lah. Okay. So istilah brain gain ni mungkin ada orang tak pernah dengar kan. Brain gain ni apa? Adakah dia mendapat otak? Otak dia bertambah ke? Apa brain gain tu? Brain gain. Okay. Brain gain ni sebenarnya adalah penambahan kalau secara kasar lah. Bila contoh satu organisasi, okay, satu company, alright, dia ada orang-orang yang ada capability ataupun kebolehan, dibawa masuk ke dalam syarikat tu lah. So syarikat ni dia contohnya dia menjalankan satu perniagaan menjual basikal contohnya. Okay. So bila dia masuk, dia membawa masuk orang-orang baru dalam tu. Okay. Orang baru ni dia bagi certain idea, cakap why nak jual basikal sahaja, kita jual motor pula lah. Kita jual kereta pula lah. So dia membawa idea, membawa otak masuk. Dia membawa otak masuk. Jadi brain gain ni sebenarnya dia, kalau nak senang faham, adalah pertambahan otak-otak. Macam pelik tak boleh dengar. Pertambahan otak-otak. Pertambahan otak-otak ke dalam satu organisasi ataupun satu entiti lah. Okay? Manakala kalau brain drain ni kalau bahasa mudah dia pembaziran otak. Pembaziran Otak tu jadi dua saya rasa. Kalau istilah yang betul dia, brain drain ni adalah otak yang bagus itu keluar. Pembaziran ataupun kita panggil modal insan yang berkemahiran ini kita kehilangannya. Kehilangan modal insan berkemahiran. Tapi saya rasa ada dua juga keadaan. Nombor dua mungkin brain drain ni otak yang ada tu tak function. So pembaziran otak juga kan. Tapi dalam topik hari ni kita nak cerita lebih kepada otak orang Malaysia yang dikatakan bagus ni. Kita rasa macam otak Malaysia ni bagus, jangan dikeluarkan daripada negara kita. Sayanglah otak-otak ni kalau dikeluarkan kan. Dan saya menyokong. Kenapa nak kena keluar daripada negara kita? Negara kita the best country ever. The best country ever. Okay. Alright. So kita akan kupaskan lebih lanjut berkenaan dengan brain gain ni. Kita boleh tengok beberapa sudut positif tuan. Okay. Kita go positif dulu ke negatif? Positif untuk tuan, negatif untuk saya. Dia mungkin jadi negatif untuk saya, positif untuk tuan. Betul. Alright. So brain contoh kita tengok kenapa kalau kita tengok dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur. Lepas tu jumpa bermula tahun 1982 yang first batch kan. So 84 is the first yang masuk ke universiti di Jepun. Di Jepun. Okay. Alright. So pada waktu tu
kemungkinan orang kata Malaysia ni, kita ni masih lagi negara yang developing countries lah, yang masih lagi try untuk membangun, dan kekurangan lagi orang cakap apa, tenaga pakar apa semua kan. Jadi bila selepas 44 tahun, sekarang dah 2026, kita tengok sekarang Malaysia ni dah ramai pakar sebenarnya. Okay? 44 tahun kita hantar otak keluar untuk hantar otak keluar ni lah. Okay? Cuma dari segi apa yang positif ni adalah macam dulu kita ada sebab untuk hantar dia keluar. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak train dia orang ni untuk belajar dari negara yang lebih maju dan bawa idea tu masuk ke sini. So brain gain kita gain dengan cara macam mana? Kita gain dengan kita buat satu investment lah. Bagi saya satu investment yang sangat besar sebenarnya kan, daripada pihak Malaysia dan disokong oleh pihak Jepun dulu. Tak semestinya Jepun saja, dulu pun orang dah pergi UK kan, belajar pergi overseas kan, Australia punya program. New Zealand, Australia, dulu ada France, Jerman. Yang Korea tu of course lah. And then ada lagi ke tuan? Apa Korea semua tu? Yang dulu kan ada senarai bawah JPA kan. Kalau bawah negara-negara banyak yang tu lah. Tapi kalau medik dia ada specialized island. Rusia. Indonesia. Indonesia ada. Even dia ada dekat India kalau medik kan. Rusia kan. Rusia kan. So macam apa yang kita nampak lah, dia kalau dia ada dua lah, dia jangka masa pendek, jangka masa panjang lah. So jangka masa pendeknya adalah dulu dia vision sangat jelas. Dia nak tarik cakap apa, knowledge ataupun culture budaya luar yang dah membangun ni, yang dah maju ni, untuk diserap ke dalam budaya kita Malaysia lah. Okay. Alright. So dulu orang pernah tanyalah kenapa kita nak kena hantar tenaga kerja keluar. Okay. Sebab benda tu nampak macam kita ni is sebab cakap dalam negara pun tak cukup. Okay, dalam negara tak cukup, kenapa nak kena hantar keluar? Basically macam bagi saya lah, kalau salah satu cara lah untuk cakap apa, selain daripada nak tarik knowledge tu, kita nak tarik juga benda-benda lain yang limpahan daripada investment tu lah, pergi keluar ni. Limpahan dia mungkin dari segi kedatangan syarikat-syarikat luar masuk ke Malaysia kan, dari segi tenaga-tenaga pakar luar pun, bila company luar masuk ke Malaysia, company besar-besar ni kan, dia boleh attract sebenarnya talent-talent yang non-Malaysian untuk datang ke Malaysia dan juga bekerja. Bukan untuk bersaing dengan lokal punya ni, tapi dia datang untuk contribute. Sebab saya nampak jenis-jenis yang suka kerja overseas ni, dia tak akan terlalu lama berada satu tempat. Dia akan ada pulang. Kalau ada yang stay pun of course lah, dia tak, kita boleh kata dia 0%. Dia still akan ada certain percentage, tapi percentage yang sangat rendah lah, compare dengan yang akan balik-balik. Dulu China pun pernah hantar. China sebelum dia membangun sekarang, saya rasa dulu masa China first join auto show, masa Geely keluarkan kereta, kena gelak. Kena gelak sebab kereta dia kalau kita tengok pun kita kelakar. Tapi what happened within sekarang 10 years, 15 years, kurang less than 20 years. Dia adalah China dah jadi satu, dah boleh cakap apa, brand-brand orangnya dah boleh compete whole world dah. Dia sehingga cakap apa, orang lain terpaksa halang dia orang ni untuk masuk. Kalau untuk belajar, saya setujulah belajar ni sebab kita pun keluar negara kan. Tapi macam saya pernah pergi dekat Shenzhen, BYD pun, dia punya yang handle orang Malaysia waktu tu dah jadi orang besar juga kat BYD tu, dan dia handle Malaysia lah, region dekat Malaysia, keliling Malaysia ni. Dia dulu memang belajar kat universiti kat Malaysia. Memang China hantar dia datang sini macam seolah-olah macam bukanlah perisik, tapi memang dia di-train untuk akhirnya dia akan mengepalai projek untuk penetrate market Malaysia dan keliling ni. Tapi dia datang masuk universiti. Saya setuju buat universiti. Tapi ni kita dah kerja. Kita tak cukup pekerja ni. Kita kalau tengok SME kat Malaysia ke, MNC ke, sampaikan saya rasa limpahan syarikat-syarikat apa, agensi pekerjaan kat Malaysia sekarang ni. Bukan orang Malaysia je buka agensi pekerjaan. Orang Jepun pun buka agensi pekerjaan kat negara kita banyak. Sebab nak cari talent untuk kerja kat Malaysia. Bukan nak kerja luar negara ni. Pun tak cukup. Hari-hari saya rasa dia orang ni iklan semua kan. So adakah memang kena pergi kerja ke luar negara?
Kat dalam negara kita ni tak cukup establish ke industri kita. Dia bagi saya dia bukan tak cukup industri, dia ada berlaku dua benda yang sangat besar dekat Malaysia ni. Okey. Pertama adalah mismatch. Okey. Mismatch. Keluaran universiti ni dia tak match dengan industri yang ada. Okey. So which is mismatch menyebabkan benda yang kedua ni berlaku, which is underutilized. Okey. So macam sepatutnya bidang ni kena 100 orang tapi disebabkan mismatch tinggal 50 orang. So lagi 50 orang ni nak kena buat apa? 50 orang ni lantaklah nak buat apa? Okay? Tukar bidang. Tukar bidang macam mana kan. Tetapi macam sebaliknya kalau contoh di Jepun dia very clear. Dia very clear. Okay, kita nak orang yang bekerja bidang ini. Contohnya dia ada 16 bidang kan dalam SSW, Specified Skill Worker. Dia dah nama pun Specified Skill Worker, ada 16 bidang. Bidang agriculture, okay, bidang construction dan sebagainya lah, banyak lagi kan. Jadi orang yang dalam bidang ini dia tahu, okay, kalau nak kerja dekat sini dia kena belajar bahasa, dia kena ambil skill test. So skill test ni memang bidang itu. Okey. Memang bidang itu. So dari segi mismatch tu, percentage mismatch tu boleh dikurangkan lah. Ke kita ada masalah. Okey, macam contoh kalau kat Jepun kan dulu kan. Kita punya KenQ pun biasanya universiti kita tu dan lab kita tu biasa akan attach dengan industri. So kita buat kerja semua banyak relate dengan industri. Macam kat Malaysia saya tengok industri hanya attach dekat universiti yang dia ada power dalam tu. Contoh UTP. Semua grad UTP tu pipeline dia cantik. Dia akan match masuk Petronas. Ataupun Uniten yang tenaga Malaysia kan. Tenaga nasional. Grad Uniten pipeline dia kerja TNB. Grad UM nak pergi mana? Contoh lah kan. Grad UKM nak pergi mana? Dia macam tak ada satu simbiosis lah antara industri dengan ni. Itu yang jadi mismatch. Universiti tak tahu apa yang industri nak, industri pun tak tahu. Industri pula duk komplain tak ada tenaga mahir. So dia salah satu punca dia kadang bagi saya yang selalu kita nampak lah dia dari segi contoh perbezaan kan. Kalau negara yang dah maju, dah established, in term of support daripada, dia bukan big corporation saja, daripada SME saja. So mereka ni adalah negara maker. Dulu kan Tun pernah cakap kan, kita ni maker ke producer. Kalau negara maker ni, maker, producer atau pengguna apa? Consumer. Negara maker ke producer atau consumer lah. Yes. Okay. So kalau macam negara maju ni mereka ni adalah producer. Yes. Sebenarnya kalau kita tengok pengalaman saya dulu bekerja di Hitachi Seisakusho ni kan. Dia orang ni sebenarnya dah ada plan, benda produk yang orang buat tu bukan produk yang nak keluar lagi sebulan 2. Produk yang keluar lagi 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Masa tu is baru LED TV, baru nak diperkenalkan kan. Sebenarnya dia orang dah lebih dah go for OLED. Itu semua tahu dekat dalam research dia orang. So which is dia orang ni yang sebenarnya determine the next future market macam mana. So kita ni is a producer. So macam kita ni produce untuk support je. I see. Untuk support je. Maker dia orang, kita produce dan kita guna. Itu je lah kita. Betul lah. That's why kat Malaysia ni yang masuk hilang. Producer. Dia So bukan sekarang, R&D punya department. betul. Sekarang bila kilang dah saya faham dia punya inisiatif nak naikkan level kan. So bila dia naikkan level, cost labor pun naik, cost buruh pun naik. Bila cost buruh naik, producer ni dia nak jaga cost juga. So dia berpindah kepada negara yang lain. Cuma dia ada satu a good side dia. Macam sekarang is pekerjaan yang berkaitan dengan IT ni lah, dia booming. Walaupun kata banyak orang risau AI akan replace kerja. Tapi yang orang cakap dia sebenarnya dia twist sikit je. Bila nak buat satu data center ke kan, ataupun facility yang berkaitan dengan AI ni semua, dia mesti kena gunakan pekerja. Ya, pekerja mahir pula tu. Pekerja yang mahir, bukannya pekerja biasa-biasa. Okay, tak kisahlah dah orang cakap apa dari segi pembangunan, nak pasang tiang lah, bukan, still gunakan pekerja. Cuma shift ataupun macam mana diorang nak sebab kita ni
menunggu kan kita yang determine nak kena buat apa for the next. So that's why saya rasa itu kita tak salahkan pihak tertiary education lah, college ke universiti jugalah, sebab nak adapt kepada perubahan yang cepat tu kan. Dulu ingat tuan, ada satu masa tu orang computer science, orang cakap dia punya course dia tak ada masa depan. Betul tak? Pernah zaman tu? Computer science ni macam kau macam tak boleh ambil mechanical, tak boleh ambil electrical semua. Engineering juga tapi computer science. Computer science kan, belajar pakai komputer lah apa semua kan. Masa tu komputer still tengah developing kan. Masa tu yalah, internet pun tak laju mana kan. Computer science dia cakap, ini course paling tak ada future, paling tak ada. Tapi dah paling senang lah orang kata. Kalau nak lulus tu senang lah nak lulus. paling senang. Ini cerita 20 tahun dulu. No offense kan marah tapi dia bukan no offense lah. Kita bukan nak ni, tapi ini cerita is reality Sebab masa tu dia still developing, which is orang tak nampak lagi, dan sekarang rebutan. Sains komputer ni rebutan. Campak mana-mana pekerja. Betul, sebab dia sangat broad. Macam dulu is orang pandang engineering kan. Orang siapa yang ambil engineering ni memang kasyaf lain kan. Dia punya makam dia tu makam tertinggi, berbeza dia punya ni. Tapi macam sekarang dia dah jadi ditenggelamkan oleh yang lain. Cakap kerja ini engineer apa? Even yang tuan cerita tentang banyak negara tadi, Jerman lah, Rusia semua tu, memang majoriti yang dihantar memang engineering. Kan? Memang engineering. Dia kita pergi as untuk belajar engineering lah. So that's why kalau hala tuju government sebenarnya, kalau betul nak ke arah producer ataupun maker ni, supposedly inilah masanya untuk hantar. Habis Zanan, saya nak ada, tapi ni macam offended sikit lah pada orang-orang yang pernah banyak memberi manfaat kat saya sebelum ni. Tapi masa saya kerja kat Jepun kan, company tu ada kilang kat Malaysia. So kilang lah. Masa saya kat sana, level-level engineer yang dia ambil memang at least master. Tak ada master memang tak boleh jadi engineer kat Jepun. Cuma waktu tu sebab saya foreigner dan ada kilang kat Malaysia, jadi dia ada satu program macam nak develop talent development. Tapi waktu tu memang nak cari budak Malaysia yang ada master engineering tak ramai. Kalau ada pun dah kena ikat dengan agensi tertentu lah, di Petronas ke apa kan. Jadi bila saya dapat kerja tu sebenarnya, bila saya masuk mula-mula dekat HQ dekat Yokohama. Dekat tu R&D. Ini memang maker punya tempat. Betul je tuan cakap tadi tu. Masa saya ingat lagi waktu tu kita orang tengah buat iPhone yang benda tak wujud lagi pun dekat dunia ni, tapi kita memang lepas berapa tahun saya berapa balik Malaysia tu baru keluar benda tu. Baru cakap kita, ini yang kita nak design dulu, kamera kod ni semua situ kan. Waktu tu tim saya waktu tu semua budak-budak master. Minimum pelajaran master. Kita tiba-tiba ada kat situ. Buat kerja semua. Dan bila saya nak balik Malaysia tu, dekat Malaysia ni, kalau kita nak head to head kepakaran, expertise, dia bukan HQ Jepun, dia kilang kat Jepun. Itu pun, macam mana ke cakap ni Kang, itu pun mesin-mesin lama yang sudah tidak menguntungkan dengan margin yang diperlukan untuk survive dekat Jepun. Kira running cost dia dah tinggi dekat Jepun. Produk yang dah lama, margin dah tak cantik sangat, sebab biasa produk-produk baru ni margin dia sedap. Tapi bila benda dah lama, dia jadi murah, tu mesin tu dihantar keluar. Antara yang tempat dihantar keluar Indonesia, Malaysia. Sebab labor kita murah. So teknologi yang kita dapat sebenarnya teknologi lama. So called engineer yang kerja kat situ sebenarnya maintenance mesin buruk. Ni bahasa nak kasih garang sikit lah ni kan. You just imagine tuan, bila saya balik saya cakap apa ni? Dan yang jaga mesin exactly apa engineer Malaysia buat. Kalau dekat Jepun yang jaga mesin lagi advance tu, budak TVET dia orang je. Not even budak degree pun. Budak Simon Gakko. So dia macam apa ni? Bukanlah saya okey je. Saya sorok je kerja. Benda ni lah yang orang kata brain drain sebenarnya. Dia ini brain drain yang sebenar. Bukan brain gain tau. Ini brain drain yang sebenar. Just imagine. Kita punya level budak degree buat kerja sama macam budak, bukan sama kita handle mesin lama kot. Maksudnya level budak degree kita
lagi teruk daripada budak Budak technician sana. Technician tu lah, technician yang grad daripada Poly technical school. vocational, technical school. Yes. Technical school lah. You just imagine benda tu. Padahal bila saya duduk dekat Yokohama masa kita buat Shinsehi Kaihatsu ni, kita buat new product development ni, banyak je benda baru yang aku boleh try. Kita boleh je buat. Tapi dia macam tapi kau nak balik Malaysia kan. Jadi Malaysia punya level dia gini. Jadi kalau kau duduk situ, kau balik, kau nak kerja kat mana? Jam lah. Kau nak masuk company sama kan? Okay, so kau pergi training sini dulu. Dia hantar training, duduk dengan budak-budak memang kelayakan tertinggi dengan budak-budak Tibet lah kat situ sebenarnya, Tibet Jepun kan. Balik kita kerja benda tu. So bila saya balik pun saya tengok, saya kerja kawan-kawan kan, klik-klik saya yang tuan bayang sampai level PhD tau, yang kerja kat kilang tu. Ada PhD tau. Itu kalau kat Jepun tu, itu budak college vocational. Dia punya roadmap kerja dia lah punya ni. So saya jadi macam masa tu dia rasa tak best sikit. Dia tak best bukan apa tau, kita rasa Malaysia can do better than this. Malaysian better than this. Kenapa kita masih buat kerja yang gini? Tapi sebab itu je yang ada. Kita nak komplain lebih pun tak boleh kan. Tu yang saya macam cuba, dia bukan rebel tau. Dia macam sama saya berhenti kerja tu, saya ingat lagi bos je pun saya turun. Dia tanya, Haris kenapa nak berhenti? Kita kan dah bagi training semua kat kau. Kau pun dah kata kau nak bangunkan. Saya kata saya dah tolong dah kan. Kenapa kau nak berhenti? Dia kata, so saya beritahu dia dalam perkataan paling pendek, kenapa nak berhenti? Sebab dia ingatkan mungkin ada isu dengan HR semua. Saya sangat baik dengan semua orang lah. HR semua saya sayang. Kak senior saya pun saya sayang. Dia kata sebab OT banyak sangat ke? I love OT. Dia kata. Sebab saya bujang. Saya nak buat apa kalau balik masa tu kan? Saya tak ada isu dengan kerja. Saya happy kerja. Sebab dia tengok saya punya attendance, Sabtu Ahad pun datang kerja. Sebab saya kata, masa ada isu saya datang lah. Saya kata kan sampai malam. Saya kata, saya tak ada masalah langsung benda ni. Dia kata, habis tu kenapa nak berhenti? Masa tu saya ingat tuan, ayat dia bunyi poyo lah, tapi itu yang terkeluar pada mulut saya. Saya kata, Marisha Notamedes. Demi Malaysia. Saya pun tak faham apa benda aku cakap masa tu. Tapi dia ada satu dalam hati saya macam, something wrong somewhere. Siapa nak betulkan balik keadaan ni? Kenapa Malaysia negara yang orang-orang ni hebat, tapi kita sekadar menerima level itu? Itu yang saya masuk company IT. Bila saya masuk IT, kita sebaris dengan budak-budak US, UK. Yang masa tu ada orang Apple, masa saya ingat daripada US datang. Saya kena entertain dia sikit sebab dia nak knowledge transfer daripada US, UK punya knowledge nak bawa ke Malaysia. Even kita ambil knowledge transfer daripada Japan, memang level budak degree kan degree head to head. Waktu tu saya macam, ini head to head pula. Okey je orang Malaysia. Lepas tu bila saya duduk sikit, saya jumpa dengan orang Malaysia dah jadi syacor. Kita jumpa Datuk Zul semua. Level tinggi apa? Orang Malaysia kan. So mana silap dia? Mungkin sebenarnya kita yang dah keluar ni, kita tak membawa opportunity yang bagus untuk Malaysia. Kita sekadar jadi bukan sekadar apa tu kata dia producer. Kita memang sekadar worker lah. Dia jadi maker, dia orang cakap apa, dia consumer punya part. Betul. Kita macam tu cakap tadi, data center tu kita menunggu. Okey, nak kena buat apa nak kena buat apa? Janganlah. Bila nak grow? Betul. Nak kena settle. Sebab dari segi pengalaman saya lah kan, two different things lah. Bila kita, sebenarnya saya pernah deal dengan universiti semua kan. So universiti Jepun macam tuan cakap lah, dia ada program-program yang ditaja oleh company kan. Dia ada satu KenQ apa research lah. Ni mechanical engineer, senpai saya, senior saya kan. Dia punya kalau tengok apa dia buat selama 2 tahun, Allah kata benda ni apa yang payah sangat kan nak buat degree. Tahu degree 2 tahun tu research dia buat apa? Research dia adalah cara untuk mengelakkan kertas kan roller dalam mesin photostat ke printer kan. Tak nak kasih ni kunyuk. Tak nak kasih dia tiba-tiba macam tengah tu terlipat sikit ada line kan. Dulu kan selalu jadi macam tu kan sebabkan roller kan. Dia kena tarik. Dia kena tarik, kena betulkan balik kan, dia terlipat kat tengah tu kan. Dia terlipat kat tengah tu yang benda tu yang di research. Benda tu yang di research. 2 tahun buat apa ni? Gelek kertas. Buat apa ni? Test roller kan. Itu adalah company, one of the company printer yang besar lah. So dia masuk
dengan bagi bajet untuk study pasal benda tu. Supaya tak ada lagi kertas yang tiba-tiba photostat tengah-tengah tu ada line kan. Betul, dulu kan ada perasaan kan. Sekarang macam dah tak ada kan. Kenapa dah tak ada betul kan? lah, tak ada lah Sebenarnya dia ada, memang dia buat research benda tu dan benda tu makan tahun sebab dia cakap okey, satu projek ni dia bagi grant 5 tahun, 10 tahun. So student-student yang datang tu adalah 4-5 batch akan buat study yang sama kan. So once dia dapat result, contohnya lah masuk kertas saya ingat 2 degree. So akan jadi effect macam mana, 1 degree macam mana dia nak adjust balik. So roller tu nak kena guna material apa kan. Tapi kadang bila kita di Malaysia lah, sebelum saya cuba untuk attach, sebab saya rasa study dekat Malaysia research sangat bagus. Sangat bagus. Tapi bila in term of nak commercialize kan tu. Ya. Nak commercialize kan study, dia macam mana cakap, dapat grant daripada government satu. Ni bukan teguran lah. Ini pendapat saya. So saya mohon maaf kalau ada yang terasa lah. Ni pendapat saya. Dapat grant daripada government. Okay. Buat research. Dapat result. Dan benda tu sangat bagus sebenarnya untuk dikomersialkan. Tapi dia mati dekat situ. So bukan apa, sebab dia cabaran pula. Bila dah buat research apa semua kan. So bila nak approach dengan company, dia banyak benda fikir monetization berbanding dengan application yang bagus daripada apa yang dia buat tu. So macam diorang ni pula pening nak kena fikir kan. Oh tahun ni nak dapat grant ni, nak kena buat study apa kan. Nak dapat grant. Basically kalau satu study tu dikembangkan, saya rasa Malaysia ni terlalu banyak. Sebab kita ni negara ada banyak resource. Ya, kita ni banyak resource. Kalau kita tak boleh go on a teknologi punya side, banyak lagi resource benda lain. Sebab dulu ada satu resource study pasal pegaga kan. Pegaga which is senang lah campak je. Pegaga ni mana-mana dia boleh hidup. Dan produk dia sangat bagus saya tengok. Cuma bila kau commercialize kan dia, diselitkan pula punya universiti punya, tengah-tengah tu kena masuk universiti punya part apa semua kan. Orang yang nak masuk pun takut. Dia cakap benda ni belum tentu jadi, belum tentu tak jadi kan. Dia macam money talk first lah. Dia bukan macam cerita apa nama yang roller tadi tu. Yang roller tadi tu berapa banyak kertas dia pakai. Satu hari kalau contoh dia buat study katanya habis satu rim. Dia nak kena try naik tengok apa temperature lah apa. Satu hari satu rim. Bayang kalau bertahun dia pakai, berapa banyak pembaziran kertas mata-mata nak mengelakkan lipatan ni dekat ni kan. So dia macam satu benda yang macam saya cakap, dia banyak benda lah. Dia bukan sahaja mismatch talent, tapi mismatch industri dan education institution. So mungkin program-program ataupun agensi yang ada pun sekarang, dia bukan terlepas pandang, dia tak boleh nak cover semua benda. So kalau tak ada kerjasama rapat antara industri dengan agensi lah. So tak tahulah, saya rasa usaha untuk brain gain tu dia akan jadi sia-sia lah kalau anda kata support daripada agensi dan juga support daripada pihak yang sepatutnya dia tak sampai. Dia bukan tak ada, dia tak sampai. Betul. Kalau kita kata tak ada, banyak inisiatif government membuat, tapi dia tak sampai tu je. Ni yang bila tuan kata ini pemaknaan sebenar brain drain tadi tu kan. Kalau tempat yang ni saya beritahu reality saya rasa siapa yang kerja any foreign company dia akan faham lah benda ni. Contoh saya ambil terus direct lah company Jepun. Di Malaysia. Dua-dua grad degree. Seorang pandai bahasa Jepun, seorang tak pandai. Ketahuilah. Orang yang boleh berbahasa Jepun tu akan diberi opportunity yang sangat banyak sampai tak fair kepada orang yang tak pandai bahasa Jepun, walaupun dari sudut technical wise. Ni saya ambil contoh ni reality ni betul-betul case saya sebenarnya. Saya balik Malaysia. Saya kerja kat satu company ni. Kilang lah. Budak grad degree Malaysia masuk kerja, buat kerja technician yang budak-budak TVET kat Jepun buat tu, saya atas sikit daripada dia orang. Tapi kalau ikut otak sebenarnya, kita tahulah budak-budak ni macam mana kita borak semua kan. Dari sudut otak, kerja keras, komitmen, hebat ni, dia orang ni jauh lagi hebat daripada saya sebenarnya. Tapi sebab Haris boleh berbahasa Jepun, jadi bos mengangkat saya macam meeting semua kita. Dia unfair advantage lah. Unfair advantage lah. Itu saya kadang-kadang saya rasa brain drain ni berlaku. Isunya kita tak cukup
kita berada di tempat yang perlu certain skill set untuk brain kita tu boleh digain kan. Tapi dia tak boleh nak tarik, dia tak boleh nak ambil brain tu. Macam tu budak-budak degree yang grad pandai ni masuk kat company saya sebelum ni. Otak dia orang ni ada tapi they cannot communicate dengan orang atas. Yang datang pula bos paling besar dah Jepun. Tengah-tengah tu biasa department punya head pun Japanese. Yang datang selalunya dia orang akan import datang daripada Japan, duduk beberapa tahun, lepas tu tukar orang lain expert ni kan. Japanese. Macam mana nak ni tadi orang yang boleh bahasa Jepun dapat nikmat yang ekstra tu, unfair advantage tu. So saya kata kadang-kadang Malaysia ni rugilah kalau kita tak belajar third language. Sebenarnya brain drain akan berlaku bila kita tidak ada penguasaan bahasa. Kalau betul Malaysia masih lagi negara producer, kita masih lagi negara pengguna, kita bukan maker. Nak naik kasyaf tu kena ada language. Alright tuan, so kesimpulannya which one is better? Brain gain? Brain drain. Saya rasa brain drain dia masalah kalau tak keluar negara pun, kalau kita isu tadi tu tak keluar negara pun brain drain berlaku juga. Betul? Dia yang ni lah mismatch apa semua, underutilize apa semua ni kan. Betul. Dia macam insulting our intelligence. Gitu. Peluang kerja yang ada tidak sejajar dengan level manusia yang kita wujudkan lah. Itu pun saya rasa antara reason bila orang keluar negara payah nak balik. Sebab dia tak ada kerja yang match. That's why brain drain makin teruk lah. Tapi saya rasa sudah lah kita nanti kan saya suka orang berkhidmat kat Malaysia balik. Tapi kalau brain tu belum digain kan, gain dulu baru balik lah. Jadi kan kalau tak ada makna kan. And then especially macam sekarang golongan muda saya rasa yang golongan berusia ni dia orang ni dah gain banyak lah experience kan, in term of experience. Tapi yang muda ni kalau ada channel untuk mereka ni gain the experience lah untuk keluar, saya rasa kerajaan patut support lah. Support mereka ni untuk keluar, sediakan laluan, mudahkan inisiatif. Okay. Bukan apa, sebab macam tadilah yang kita bincangkan, kita ni bukan maker. Kita adalah producer, kita adalah consumer yang menggunakan lah. So nak belajar apa cara pemikiran maker ni, which is kena pergilah dekat tempat orang. Betul. Kita kena jadi maker dah sekarang. Kena jadi maker. Jadi maker. Saya dua keadaan. Satu, we need orang yang boleh execute bila kita nak jadi maker. Nombor dua, kena ada orang untuk start initiate projek-projek, akhirnya kita boleh jadi maker. Bawa masuk pelabur, bawa masuk company ke sini. Dan kita tak nak bawa masuk yang level-level rendah. Kita tak nak bawa masuk kilang lah senang kata. Dia bawa masuk ni lah contoh R&D. Betul. Bawa masuk R&D. Kalau nak go for the IT contohnya kan, memang bawa masuk bunch of programmers. Maksudnya dia hub untuk programmers yang akan jadi at the back tu dia yang run. Dia yang menentukan sebenarnya apa yang berlaku di front ni kan. Macam Menteri Ekonomi duk cerita sebelum ni pun kan, semiconductor Malaysia memang power. Kilang semiconductor berlambak-lambak. Shah Alam, Penang tu banyak. Tapi kita tak boleh nak design chip kita sendiri. Itulah tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak buat. So kita tengah ke arah situ. Itulah kerjaya yang berpendapatan tinggi, high level skill ni kan. Betul. Itulah saya rasa sekarang ni kita kena create opportunity. Itu pun yang kita tengah nak buat sekarang. Bawa benda-benda yang memang kita ada highly expert kita sebenarnya banyak je Malaysia. Halal kita paling terror. Apa lagi kalau cerita pasal pertanian, Thailand power lah sebenarnya kan. Tapi Malaysia pun ada resources tu. Betul. Kita banyak resources untuk jadi maker. Sebenarnya oil and gas kita pun power. Oil and gas kita power. Oil and gas kita power. Ramai yang jadi yang bekerja di luar negara ni dengan bidang oil and gas. Engineering. Betul. Bidang engineering. Aviation kita pun terror kalau betul. Tu kan. Banyak sebenarnya bidang yang kita ni bagus. Cuma kalau dari segi kesesuaian lah. Sebab dia punya apa yang kita belajar kat sekolah kan. Dan real world ni dia punya shift dia sangat cepat. So macam mana nak adapt kepada sangat cepat tu is bagi mereka exposure lah. Exposure. Dan dulu orang selalu cakap dulu kan. Dulu cakap Jepun, Malaysia ni trend dia lambat 10 tahun daripada Japan. Kalau Japan tu dah boom something, after 10 years okay, Malaysia confirm akan naik benda yang sama. Dia akan datang ke Malaysia benda yang sama. So untuk make sure dia dah ada feel ataupun rasa ni, so dia dapat peluang lah. Kita letak
budak-budak muda dia nak macam mana cakap, kita nak hantar yang dah berfamily ni keluar, masalah. Kesian lah. Masalah. Masalah sebab walaupun dia orang ada experience ke, dia orang ada pengalaman ke apa kan. Tapi dia orang kena pengorbanan tu banyak. Ada cabaran dia ekstra sikit lah banding yang kalau bujang ni apa masalahnya kan, campak je mana kan. Kalau lelaki ni ada spender selai pun boleh hidup saya rasa. Itulah dia mungkin keadaan kalau baru-baru ni pun saya tengok ada satu data kata kalau kita kata keteraan orang Malaysia antaranya macam baru ni kan kita buat projek kat Sarawak Kimpalan kan, welding, construction. Kita terror tau. Sampai Jepun datang bila kita bawa melawat tu dia macam impress lah. Orang Malaysia boleh buat ni. Ini level-level oil and gas punya kimpalan dalam air, dalam laut, dalam semua kita boleh buat kan. Dekat Malaysia ni ada skill expertise tu. Tapi dan banyak yang datang belajar tu majoriti Bumi Putra lah. Tapi bila kita tengok baru banyak company construction yang owned by Bumi Putra. Yang big giant semua bukan owned by Bumi Putra. Kalau dalam bursa tak salah saya ada dalam berapa ada dalam 70 kot yang company construction dalam tu. Adalah banyak yang company tycoon kan, tapi ada 7 je company Bumi Putra. Itu pun tu lah yang ada kan. Yang lain tu bukan. Padahal manpower kehebatannya ada dekat. So worker Malaysia memang digemari satu dunia. Japan suka worker. Tapi worker akan jadi drain juga brain tu. Kalau tak ada satu opportunity yang saya rasa boleh membawa mereka ni jadi orang besar lah. Dan saya tengok Japan antara yang sedang memberi peluang especially pada orang Malaysia, Melayu especially untuk jadi big boss kepada syarikat dia dekat dalam negara kan, bila dia nak invest ke apa. Itulah sayang lah kalau tak grab that. Sayang sebab dia gap dia saya nampak terlalu besar lah. Orang yang memandang high macam ni, high income, high position ni dengan yang baru nak start, baru dia panggil pemula ni kan, baru nak kenal dunia, baru nak ni kan. So macam kita pun unfair juga sebenarnya dekat Malaysia ni kan. Budak-budak baru nak grad, bila minta kerja tulis kat situ kena experience 2 tahun, experience 3 tahun. Budak baru grad nak dapat experience apa? Kalau dia tulis experience dia kerja part time tu, itu adakah itu jadi apa yang termasuk dalam evaluation oleh interviewer ni? Tak. Tapi kalau contoh dia boleh go something dia boleh orang cakap apa, contoh pergi ke overseas, tak kisahlah dia internship overseas pun lebih bermakna daripada internship dalam negara. Sebab dalam negara kita tak tahu internship itu rupanya macam mana. Tapi kalau internship di luar negara, kebanyakannya kalau bidang tu A, dia akan pergi bidang A. Tapi kalau kat Malaysia ni internshipnya pergi company A, mungkin kerjanya buat B dan C. Mungkin tak silap buat F, Z pun ada. Dan minta maaf lah saya bukan nak fire company-company kat Malaysia sebab kita pun menguruskan perusahaan kan. Tapi ada satu stigma dekat Malaysia ni sebenarnya internship ni adalah labor murah. Dia contohlah budak tak kisahlah degree dia apa, tapi sekarang ni kita memerlukan admin. Jadi ambil budak intern. Ataupun kita sekarang ni memerlukan zaman-zaman dunia digital sekarang ni content creator contoh kan. Padahal budak tu pandai buat skrip tapi kita edit video lah. Sekarang aku nak video contoh kan. So benda tu sekarang ni berlaku. Tapi macam mana kita especially as majikan-majikan yang ambil budak-budak intern ni, at least embrace lah apa yang dia belajar dekat universiti juga. Apa yang dia belajar tu try dia contribute juga kepada syarikat tu. Kalau syarikat tu dynamic lah, ada setengah syarikat kan dia based on JD KPI saja. Dia tak ada dynamic, tak ada macam nak try benda baru tak boleh. Tak boleh. So kita kena ada flexibility tu juga. Tapi tak semua syarikat boleh buat benda tu. Kita faham lah. That's why ada setengah tempat saya pergi, kita banyak buat training corporate juga kan. Bila pergi tempat-tempat ni yang macam memang budak intern ni buat kopi. Buat kopi. Sebab skill set yang dia ada tu tak diperlukan kat situ. Sini-sini dia pun relax. Jadi dia tak ada exposure lah sebenarnya. So dia berilah peluang kepada yang muda ni lah. Sebab time muda ni lah dia tak banyak fikir. Betul. Dia tahu lagi satu otak mungkin tengah lembut lagi kan. Boleh absorb banyak benda lah. Tapi bila dah besar ni, dia dah besar, dah dewasa. Dia dah keras sikit kepalanya. Tapi dia dua sudut pandang tuan Jangan budak-budak muda ni fikir apa, berilah aku peluang, janganlah. Tu sudut pandang orang yang dah dewasa sikit ni, kena bagi peluang dekat yang muda. Tapi yang muda otak kena fikir apa? Cari peluang. Bukan berilah aku peluang, cari peluang. You kena cari.
Tak ada kat Malaysia, keluar lah. Cari peluang. Peluang banyak. You kena tahu apa you nak, cari peluang tu. Saya rasa dunia hari ni dia bukan tentang tak cukup maklumat. Dulu orang tak tahu ada peluang sebab maklumat tak cukup. Kita tahu apa dalam surat khabar, apa dalam TV tu je lah kita tahu. Apa yang contoh ada pakcik engineer seorang, jadi kita tahu lah engineer tu macam style. Ada makcik. Sebab tu kalau tengok dulu dia jadi perangai, kalau ada seorang makcik doktor, tiba-tiba sepapak tu banyak jadi doktor sebab dia nampak inspiration. Dia punya influence tu lah. Sebab tak cukup maklumat. Sekarang ni nak jadi apa? Family you tak ada pilot pun, you boleh tahu pilot tu hidup macam mana. Inspiration tu boleh dapat sebab macam-macam benda kita boleh tengok sekarang kan. Kenapa family saya tak ada pilot? Sebab tak ada seorang pun inspired to be pilot. Tak ada orang pilot. Tak ada orang yang nak jadi pilot lah. So that's why kalau macam bagi saya lah, okay, kalau dari segi peluang, peluangnya ada. Cuma jambatannya itu. Ya. Jambatannya tidak dihubungkan dengan baik. Dia connect the dot tu tak jumpa dot yang mana. Dia macam dot dia patut pergi sini tapi macam dia pergi ke sana. Dia macam main Saidina, tiba-tiba masuk penjara. Macam yang one of Malaysia tu kan. Dia dapat peluang dapat kerja kat Jepun ni, dapat kerja. Tiba-tiba end up masuk penjara. Macam main monopoli, macam main Saidina lah. So that's why saya sangat mengharapkan lah dia ada lebih banyak conversation in between industry, especially industri dan juga macam kita is provider lah kan. Betul. Provider ni dengan agensi kerajaan lah untuk ada sesi brainstorming ke, sesi beri pandangan macam mana kan. So dia ada satu komiti, ada satu jawatan kuasa ke, tak kisahlah. So dia macam bukan penting, dia macam sayang. Mereka ni budak muda sekarang yang mana bakatnya ada, cuma tidak digilap dengan baik lagi. Betul. Dia sayang ni sebab macam sekarang pun kalau kita tengok isu mismatch kan, even sampai dia dah bekerja 5 tahun, 10 tahun pun ada lagi yang still mismatch. Dia tak dapat kembali ke jalan dia yang sebenarnya. Dia bukan tak boleh kembali kan, kadang-kadang dia dah termasuk ke dalam lembah yang tidak ada there's no turning, ataupun dia jadi takut untuk keluar daripada zone tu. Dia dah nak kata bukan selesa lah, maksudnya why take the risk lah. Selesa ke terperangkap? Selesa ke kenapa kena take the risk kan? Betul. Sekarang ni dah okey, kenapa take the risk? Tapi bagi saya lah jauh di sudut hatinya, kalau memang betul nak tukar bidang, yes, tak ada masalah untuk tukar bidang. Cuma dari segi orang yang betul-betul nak berjuang dalam bidang, kita ada student kita dulu yang bekerja jiwa engineering, tapi dapat kerja di Japan, kerja IT. So after 1 year, biasalah dah masa setahun ni jiwanya still memberontak kan. Jadi dia bertukar kerja lah dan hampir lah nak capai impian dia kepada engineering. Cuma the first step dia nak pergi Jepun tu, tak kisahlah apa cara pun, as long as dapat pergi Jepun, walaupun kena kerja bidang IT dengan halal lah. Dengan halal, ini dengan cara yang betul lah, kena ada visa apa semua kan. So dia challenge dia untuk melangkah untuk sampai balik kepada impian itu. Dia one step closer lah, compare dengan dia stay kat Malaysia dan entah bila boleh kembali lah kalau boleh tak quote tu, apa saja kita buat, at least dia one step closer. Jangan tak ambil step. Jangan tak step lah. lah. Kita ni tak step. Ataupun duduk main side step. Kalau kita main side step kan, kita kena ke depan lah kan, one step at a time, okey je. Dan satu lagi lah, saya rasa better tukar the mindset lah, mindset brain drain. Kita tukar kepada brain gain. Everything yang something yang positif, benda tu is not a brain drain, tapi dia menyumbang kepada dia satu investmentnya. So investment ni dia tak akan nampak sekelip mata. So kalau sekelip mata dia akan jadi nampak benda tu is brain drain lah. Tapi in term of long term, dia akan jadi brain gain. Dia bukan sahaja kepada personal tu, okay, tapi kepada negara lah secara umumnya, secara Malaysia ni secara umumnya. Saya rasa best kot. Macam dulu antara dua kan yang boleh pergi overseas ni, yang UK, US apa semua. Satu lagi yang pergi belajar Arab dekat mana? Madinah ke kalau yang free dulu Al-Azhar. Pergi Mesir kan, pergi belajar kat Mesir lah apa semua. Bila balik
dengar dia baca Quran kan, dia bercakap Arab tu macam sedap tu, dia punya power dia semua kan. Kalau masjid kat kampung saya kan, kita dulu selalu ikut atuk pergi surau kan, masjid kan. Memang setiap kali habis main Jumaat ke, habis ada keramaian ke apa, dia akan buka tabung. Dia akan beritahu nama sekian-sekian, akan melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar. Jadi minta sumbangan orang kampung untuk ni nak beli tiket flight, nak beli baju. Bila kita, saya rasa sebab benda macam tu lah jadi inspired. Orang kampung saya ramai pergi sambung benda macam tu kan. Cuma kita ni terjebak. Dapat JPA, dapat apa, kita ikut lah apa yang Allah dah suruh kan. Itulah. Peluang hadir. Okay. Dan juga dia ada asbab jugalah kan. Contoh awak dengar podcast hari ni pun ada something yang sedang message yang Allah sedang nak sampaikan. Betul. Kita sebab takkan berlaku satu perkara tu tanpa izin Allah juga kan. Betul. So that's why anda rasa mana satu yang sesuai lah. Adakah brain gain, benda tu boleh jadi brain gain ataupun ia adalah satu brain drain. Sekiranya kita ni ada peluang untuk pergi ke luar negara, tak kisahlah belajar ke ataupun bekerja, anda rasa anda bersetuju dengan itu adalah satu brain gain ke ataupun satu brain drain? So mungkin korang boleh tolong komen. Okay. So mungkin next topik mungkin kita boleh bawakan juga. Kita selalu cerita pasal kerja kan. Kita cerita pasal belajar pula. Boleh? So our next topic kita akan cerita pasal belajar pula. So kepada mereka-mereka especially lah lepas SPM yang mungkin tak pernah tahu. Tak pun parents saya tahu parents sekarang mungkin tengah explore peluang anak-anak nak sambung belajar kan. Tapi nak something yang macam nak lain sikit lah kan. Yang untuk menjamin masa depan anaknya. Menjamin masa depan. So dia punya proses. So kita ada a few things yang kita boleh share kan. So mungkin our next topic kita cerita pasal belajar dekat Jepun pula. Ya, kemana selepas SPM? Kemana selepas SPM? Kalau tak SPM, SPM dulu. Kau jangan sembang. Yang belum SPM, SPM dulu. SPM dulu. Kena ambil SPM. Jangan terpengaruh dengan influencer kata tak penting lah apa. Jangan. Sebab risau sekarang tu kan. Statistik. Nanti kita cerita statistik lah. Kita macam tu lah. The education tetap education lah. Jangan terpengaruh dengan education tu is benda yang satu yang tak perlulah. Okay. Alright. So ucapkan terima kasih kepada yang menonton. So jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. So sekiranya anda ada topik nak kita bincangkan dekat sini dekat CJ Podcast sikit-sikit Jepun. So kita boleh bawakan topik-topik ini kita boleh bincangkan secara ilmiah. So jangan lupa untuk tinggalkan komen anda dan kami ucapkan terima kasih. Alright. So jumpa anda next episode. Okay, minasan arigatou gozaimashita. Mata okoshi kudasai. Cakap Jepun. Sekarang sama-sama. Cakap Jepun Podcast Siki-siki Jepun Cakap Jepun Podcast Siki-siki Jepun